Aku ni. Nyala mu pergi. Oh, ya ke Nanti main tetok nyala. oh ya ke nyala deh. Kami baru nak dedek mata. Kalau ulah 3 kilo nak murang ya kan. Ya, teman-teman, sampai di sini ya ikan itu. Masih memakan umpan dia. Tengok. Main bola 3 ekor. Mana nak Nadai. Dah kemana lembu kian saja apa main bisa boleh ni dua dapat terumah kuru bisa boleh Ya. Oh. Inilah makannya dulu. Ni kaki utainya apa nawai lama utainya. Oke, teman-teman. Kita balik semula ke rumah. Ini kalau hari biasa tempat menjala ini. Oh, may rangkang tu pa. Ngerangkang. Ah? Cuannya ambil memang simpan belakang kereta baik pulang pasar dia. Kira orang enggak kayu api buka. Cari tempat berpijak. Ambil kat. Pokok buah-buahan. Ini buah bukuh. This one called buah bukuh. Ya. Buah bukuh, buah cempedak. Orang sebut buah cempedak, tapi ini sebenarnya buah bukuh. Seperti buah cempedak. Pada ni apa tadi? Din. Oh ya lah kami. Ya ujo tanjuk coba tu. Siapa bagi buku pangan ke? Tubuh bersama. Kami tahu semudah ramai ya kesai dulu transport. Udah kami. Nya dia ya dah nyok dia. Hanya nangkap dah nya nah. Nya dia dah. Dah nya tubuk dah dia. Ha? Yang saya semua. Ni ya. Dah deh. Ni nanda cuci di sini. Bakahnya. Boleh tahu. Au. Dah deh. Kau ambil tak? Anak mu ya, gua kumpul ya. Siapa pun tu dah. RM2 tak? Ingang deh. Ha? Nanya bala apa kana deh. Apa bagi kuna mu? Dah tingang. Au. Ni komanda. Ini so, ini so. Ha? Ini so bisa tu buat di tok. Ini bagi biar anak mu. Au. Sebelah hiliawan, orang beri makan sebelah hiliawan. Ini pinian tahu. Ada satu tubuh. Besar betul. Ini tubuh manis ini. Ah? Ni ya? Bisa ya? Mu siapa bagi rumput ni mu? Ini ya silom. Ya. Siapa bagi? Ada satu lagi. Satu kedua. Okey. Rebong. Ni nuga muang sebelah hilir lagi. Dengar apa dah bahasa apa ngempu tubuh tu? Ah? Dah ada 1, 2, 3 dia. Mana mak dah? Ah? Ngambilnya mah angau meli ni angau. Meli tu? Kai meli tubuh tu bisa ya kita ambil tu. Udah dah ambil. Nama agi bedau 3 itik dah. Manuang ya dulu dia. Anda buat apa? Anda buat magang. Au. Lagi madah kemudian sama lagi. Bisa dia anda buat? Bisa. Lai di tu atare. Ah? Ni atare. Ni bu. Ni.
Aku dek ngono ya. Ini buah. Kami ayo. Ya, lihat deh. Hah? Tuh, itu lampu tiga. Ini isu. Ah, ini suapnya. Baka tau mempelam kami bakal buang dia. Labuah baka taunya. Tumang. Tumah baka tau. Berbuah. Udah tiga. Makai sana. Aku sikit ngigak orang jahit-jahit. Ke baju puas aku gambar pasar dia. Dulu tu ngigak ke jahit. Lebat na buah pelam na. Pelam minyak tadi kok. Apa agak dah? Rasa sayur minyaknya teruang tanam. Sayur teruang. Subuang dah. Subuangnya. Subuang namanya. Subuang nama. Tak nemu nama aku ya kok tidak bakia. Subuang manja tanah nak sungai. Tapi buah lah. Ini udah kak. Saya tu udah kak parah. Nggak mau. Kan so medak orang kan ikan tadi. Ya mau nyengok kami kita. Tengok teman-teman. Baru nampak cahaya panas. Baru nampak cahaya panas. Masih ada embun. Tengok di belakang sana. Masih embun. 29 pintu teman-teman. 29 pintu. Oh, ini barang-barang lama. Mungkin untuk dibuang. Ini peti gergum. Oh, ini peti beg ini dulu. Oh, itu beg orang zaman dulu. Beg orang zaman dulu. Itu penapis air. Itu penapis air itu. Pondok rehat. Mendalangkan ikan. Mendalangkan ikan tadi. Ayam sabong. Pokok kaktus tu berbunga. Lebat buah. Pelam buah dabai sana. Pelam dan dabai. Ini ialah pondok pelabuh yang saya bina pada tahun 1990. Ini hasil kerja tangan saya tahun 1990. Sekarang sudah uzur. Tapi kayu dia masih kukuh. Cuma side agak condong. Kayu berkualiti. Paji keladan kelansau. Saya gunakan. Tengok ujung ini. Tempat memberi makan ikan. Ini kolam transit. Tempat menyimpan ikan. Kalau ikan apa nama tu? Sudah cukup tempoh ataupun matang. Ikan
dari sungai itu yang sistem tagang, tangkap, disimpan di sini untuk transit. Maka datanglah pembeli-pembeli untuk membeli ikan di sini. Okey. Ini jambatan sungai apa ini? Selikang. Okey, dan sungai Selikang. Kita nak melihat tempat memberi makan ikan sebelah hilir. Itu sekolah tu, SK Sungai Bebangan. Sakit kaki. Dah? Dah? Itu ialah SK Sungai Bebangan dari seberang sini ya. Itu jalan turun menuruni sungai dan naik semula ke SK Sungai Bebangan. Udah pindah orang signboard ni pihak. Pula sepihak ni yang signboardnya. Cuba dia pindah kali ketiganya. Udah dek yang pondoknya, ingat dek pondok semuanya lah. Kecuali kita tulis dia ke baru. Utai gagak aku tahun 1988 kelihatannya. Nyukanya di barang tu. Pondoknya tiang ngau papannya. Papan tahun 88 keliak ngagak apu bala lamanya. Agi mainnya jelaning mata kemedaknya ngagak nak coba. Ini ada kalau medak jelaning. Lani bak sibu. Ini tisi bayar rumah Gisang. Apa? Si cas pagi tu? Ada nak ikan ikan, dah mulai ikan ikan. Lah mang kan ikan, dia nak ngang kan ikan. Itu satu view lagi SK Sungai Bebangan dari sudut Tisi Bayar Rumah Panjang. Okey. Ada masa baru saya jengok di sana. Okey. Suasana di Rumah Panjang pada pukul 7 pagi. Ini bilik-bilik kita di rumah Gisang. Bilik kita. Ini aktiviti ngirup serumpuk pagi hari. Kita ngirup serumpuk. Ngirup serumpuk. Pagi hari ngirup serumpuk. Laki lain naik dia ngaya. Kita ngirup serumpuk pagi hari. Apa? Ngirup dulu sebelum kerja aku turun yuang. Pakai. Udah. Dengar deh Pak, gambar malam tu dah so ke tungku kok. Udah tadi. Ni ya. Lagi ya. Udah digambar aku dulu tadi.